Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama diberi Kisana Alisha binti Muhammad daripada SMK Kubang Beban. Hari ini saya akan berkongsi tentang 5 ciri murid sejahtera berdasarkan perancangan Kementerian Pendidikan Malaysia. Contoh ni. Pertama, beradab. Murid yang beradab sentiasa menghormati guru, rakan-rakan dan ibu bapa serta mengamalkan nilai murni dalam kehidupan seharian. Kedua, berilmu. Murid sentiasa berusaha untuk menuntut ilmu dan menambah pengetahuan untuk kegunaan masa hadapan. Ketiga, berkemahiran. Murid mampu menggunakan ilmu yang dipelajari untuk menyelesaikan masalah, berkomunikasi dengan baik serta bekerjasama dalam kumpulan. Keempat, berdaya tahan. Murid tidak berputus asa apabila menghadapi cabaran dan sentiasa berusaha untuk memperbaiki diri. Kelima, berkeyakinan. Murid berani mencuba perkara baharu, menyuarakan pendapat dan yakin dengan kebolehan diri sendiri. Kesimpulannya, dengan mengamalkan 5 ciri pelajar sejahtera, kita dapat melahirkan pelajar yang cemerlang, mempunyai asas yang baik dan serta dapat menyumbang kepada pembangunan negara.